Ini daripada dapur Itali ke dapur Mak Jemah. Kita tak? Sebab apa? Kita nak bau dia. Bekantan ni dia ada bau, dia ada wangi dia. Dia memang wangi. Masakan di tempat kosong orang makan rasa, dia ada wangi dia. Kita letak dia bagi dia wangi. Dia berbau. Campur pula dengan olive oil. So rasa dia buat wangi dia. Sote dia. Ini daripada dapur Itali ke dapur Mak Jemah. Dia wangi. Kalau nak, kena cepat-cepat masuk ke kita dan grab ke promo-promo yang kita ada. Stock up terus sebab ini adalah waktu yang abang-abang akan dapat. Dia ada wangi-wangi. Harga yang murah. Lepas tak ni udang. kalau nak beli kat luar nanti harga normal dia mahal. Sementara murah ni cepat-cepat grab banyak-banyak terus buat stok. Sebab protein kita dia tak ada expiry date. Memang kakak boleh pakai tahun depan ke 2 tahun lagi boleh pakai. Udang ni pun ni. Udang ni saya tak kat sini. Mancing-mancing terfikir. Kita buat menu bunga kantan lah. Pasal ini suka makan laksa. Bila makan laksa, saya pun suka makan ogolio. Apa kata kita mixkan? Tapi itu kena kata orang. Bukan kena gelak, kena sedap. Untuk orang Singapura, orang JB, korang kena datang. Korang kena rasa ni. Memang dia ada creamy. Nampak? Mak. Aglio-olio berana padano bersama bunga kantan. Mak, memang sedap, memang lazat. Ingat, siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Siapa bagi rezeki? Allah bagi rezeki. Assalamualaikum.